Terpanjat aku. Takkan itu pun terkejut. Apa lagi? Ambillah. Tengok kan? Jangan mainlah. Main. Nasi kuning tak ada ke, Zak? Mana aku nak cekau? Aku jarang makan nasi. Sekali-sekala adalah. Ish, begitu. Sekarang kita makan tengah hari keluar, okey? Budak Minah ni makin lama makin lawa pula ya. Zak, kau boleh tolong aku tak, Razak? Tolong apa? Kau bawa aku jumpa dia. Jumpa siapa? Josephine. Susah sikit, Lim. Takkanlah dia tak kenal kita bertiga. Kan? Dia ni belum apa dah mengurat. Tujuan kita datang ni bukan nak cari perempuan. Cari kerja kan? Ha. Bukan tujuan aku nak menggorat. Bodoh. Apa salahnya kita menjengah dia sekejap? Sekurang-kurangnya bertanyakan apa khabar. Kalau Minah tak mau jumpa, apa boleh buat? Tak apalah. Bagi peluang Halim lepaskan kepunaannya tu. Kau, Halim, kalau nak jumpa Josephine sangat, lepas ni aku bawa. Baiklah. Okey? Mhm.